Hey, what's up guys? Actually KA suka lepak Kedai Sudin sebabnya dia rasa happening tau bila datang sini. Peristiwa yang Ami nak viral tu saya pun terkejut. Bang, bukan senang-senang lah Ami nak masukkan dalam video dia. Betul tak? Bila dia viralkan saya tu, dalam masa 2 hari bang, kedai saya penuh. Saya tak tahu nak letak mana. Sampai saya beli kursi, tambah staff. Sebab dia dah ingatkan, Ding, aku nak engkau tambah staff, lepas tu tambah semualah barang, lepas tu tambah kursi, meja semualah. Tapi saya buat macam tu, mujurlah saya ni buat. Kalau tak, saya tak buat, ikut cakap dia bang itu bang, memang saya kena torture dalam social media lah. Social media memang teruk lah saya kena. Tapi mujurlah saya ni tengah kata dia. So benda tu terima kasih kepada Rami. Sampai sekarang pun viral lagi. Ni dia pilihan aku ini. Adakah tepat pilihan anda? Tepat sekali. Ada Tak tahu lah. pasti? Belum makan lagi.